Hari ni 400 kilo king crab sold daripada tengah hari sampailah ke malam. So guys, boleh tengok walaupun saya dekat sini ada 600 kerusi, 3 buah lot restoran, lot pertama, lot kedua dan lot ketiga, table luar dan table dalam ada aircon, full house. Orang still beratur queue. So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua warga Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Kita nak tanya table-table panjang. Bang, Assalamualaikum. Dari mana bang? Dari mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Terima kasih bang. Alright. Bang, Assalamualaikum. Dari mana? Negeri Sembilan. Baik, terima kasih bang Okey bang semua. Terima kasih dari Negeri Sembilan. Okey, jom kita pergi masuk lagi. Abang. Terima kasih bang Duduk sekejap bang Baik, terima kasih abang dari Bangi tadi kan. Abang daripada Bangi. Jom kita ke dalam. Kak, baik kak. Terima kasih banyak. Dari mana tadi ni? Daripada Batu Pahat. Kasih masuk orang Batu Pahat, Johor Bahru. Okay, kita ada abang ni tengah makan king crab. Makan king crab boleh bang? Power bang? Power. Terima kasih bang Alhamdulillah. Tengok akak daripada Kuala Lumpur bersih. Bersih kak king crab. Licin. Baik kak, terima kasih banyak. Okey bang. Relax dulu bang. Kita ada orang dari Palembang, Indonesia. Orang Palembang. Kak, gimana makanannya? Enak? Enak ya? Dari Indonesia, Palembang. Tengok orang beratur, luar dalam beratur, full house. Boleh angkat sikit kamera? Okey guys, so kalau nak tengok saya punya menu-menu, korang boleh pergi dekat video-video saya. Ada menu daripada bawahan RM20, menu pertengahan hinggalah Alaska King Crab. So tak ada alasan yang korang tak datang. Sebab dekat sini kita ada banyak menu. Mari, jom. Mari. Saya tunjukkan korang menu. Ada banyak. Mari. Tengok saya punya air pun air mega. Mega Mato, Ramat Mega, Mega Decepticon, Mega 888. Mari. Dan kita ada orang Palembang, Wong Kita Galo. Wong Kita Galo, orang Palembang. Okey ni. Dek, kasih keluar semua menu. Kita ada nasi lemak udang galah RM29.90. Ya Allah. Ini kalau orang mancing, sewa bot tak lari 300. Belum kira umpan, belum kira petrol, belum kira terbakar kulit, belum kira kumpau. Nasi lemak ayam pun ada, belah-belah ringgit aja. Ada king crab paling rare dekat atas muka bumi. Ini king crab biru. Bang, blue king crab. Ini bukan king crab sembarangan king crab. Ini king crab red dah, pening. Okey guys. Yang mana nak makan king crab biru, harga dia RM498. Menu bajet ni. Ini 4 orang makan. Ada sotong, ada ayam, ada kambing, ada udang galah. RM98. Murah. 98. Mana nak dapat beras basmati sambal mamak. Okeylah. So, kamera daripada atas boleh. Tolong cek sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya.